Assalamualaikum, salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Salah satu cara orang atau scammer atau hacker boleh skodeng, pantau dan curi data anda ialah apabila anda menggunakan apa sahaja apps, platform media sosial anda atau apa sahaja yang anda gunakan dalam handphone anda tak hapuskan jejak atau aktiviti anda itu. Sekarang Rahman nak ajar, sekarang juga korang buat. Sebelum tu, jangan lupa kongsikan video ini untuk kita kongsikan ilmu ini kepada rakan-rakan kita di luar sana. Pertama sekali, anda pergi kepada handphone anda itu, kan ada banyak logo-logo, ikon-ikon yang ada dekat handphone anda tu kan. Cuba cari ikon Gmail yang ada huruf M warna biru, merah, kuning, hijau tu. Okey, dah jumpa kan? Okey, tekanlah, takkan nak tengok je. Okey, bila anda dah tekan tu, anda pergi dekat bahagian atas handphone anda sebelah kanan tu. Anda tekan yang hujung tu, tekan akaun Gmail anda itu. Okey, kemudian anda tekan manage your Google account yang dekat tengah tu. Lepas tu tekan data and privacy. Kau scroll kat bawah sikit tu, jumpa perkataan aktiviti, kau tekan perkataan aktiviti. Lepas tu kau scroll kat bawah sikit tu, ada jumpa perkataan delete. Kau tekan button delete tu. Lepas tekan button delete, anda tekan button always. Lepas tu anda tekan button next, kemudian anda tekan button delete sekali lagi. Last sekali kau tekan button get it. Selesai urusan setting handphone anda. Lepas ini dia orang takkan boleh pantau dan lihat jejak langkah yang kau buat dalam handphone tu. Mesti geng-geng bini-bini marah bila aku ajak buat setting ni kan. Tak apalah, kepada puan-puan Jamilah, mungkin boleh gunakan tips lain untuk pantau suami puan Jamilah tu. Sebab ni Rahmat dah ajar. Kongsikan video dan hebat ini. Tak nak kena scam? Dengar cakap Rahmat Fitri Abdullah.